Pengangkutan air adalah pengangkutan terpenting untuk menghubungkan tanah besar ke pulau-pulau di Malaysia. Kita akan merentasi hutan payu bakau ke destinasi eksplorasi kali ini. Tunggu apa lagi, geng? Jom layan. Geng, okey, hari ni kita akan pergi ke satu tempat. Kita akan naik feri lepas ni. Nampak ada ketam besar kat belakang saya ni. Mana kita akan pergi? Tunggu lepas ni. Okey, geng, jom. Kemana destinasi kita kali ini? Kita ke Pulau Ketam. Pulau Ketam adalah pulau hutan payu bakau yang ada di Selangor. Jarak di antara Pelabuhan Kelang ke Pulau Ketam adalah lebih kurang 16 km. Untuk ke sana, kita perlu menaiki feri ataupun bot laju untuk sampai, dan ini adalah satu-satunya pengangkutan menghubungkan Pelabuhan Kelang dan juga Pulau Ketam. Hari ini kita memilih menaiki feri dari Terminal Penumpang Southport Pelabuhan Kelang. Bayaran untuk perkhidmatan feri pergi dan balik hanyalah RM20 dan perjalanan mengambil masa antara 40 hingga 45 minit bagi satu perjalanan menaiki feri. Bagi yang memilih bot laju, masa perjalanan di antara 20 hingga 25 minit bergantung keadaan air laut. Okey kan, kita dah naik dah atas feri ni. So kejap lagi, lebih kurang dalam berapa minit lagi kita akan gerak lah ke tempat kita akan pergi. Okey kan, saya chill dulu atas ni, kejap lagi baru kita gerak. Okey. Sebelum saya bercerita sejarah Pulau Ketam, kita akan menyusuri pelabuhan utara serta pemandangan hutan payu bakau di sepanjang perjalanan. Sejarah Pulau Ketam bermula seawal abad ke-19. 3 orang nelayan berbangsa Cina Hainan dari bagan Hainan datang ke sini untuk mencari ketam bagi menyara kehidupan. Pada mulanya, nelayan-nelayan ini berorang-alik setiap hari dan perjalanan mereka mengambil masa seharian. Beberapa bulan berlalu, mereka telah merancang untuk mendirikan pondok singgah bagi memudahkan mereka bermalam. Keesokan harinya, mereka akan kembali ke Pelabuhan Kelang untuk menjual ketam serta membeli barangan runcit dan kembali semula ke Pulau Ketam. Akhirnya, mereka terus menetap di sini. Beberapa tahun kemudian, jumlah penduduk di sini bertambah. Aktiviti utama harian adalah menangkap ketam, ikan dan udang. Ada juga yang membuka kedai runcit. Tahun demi tahun, penduduk bertambah. Bangsa Cina Hokkien dan juga Cina Teochew mula datang ke sini untuk mencari rezeki. Sejak tanah Melayu ditawan Jepun, kebanyakan bangsa Cina melarikan diri ke Pulau Ketam disebabkan di sini selamat dan aman dari perang. Dengan ini, penduduk Pulau Ketam meningkat secara mendadak. Pulau Ketam terbagi menjadi 2 desa utama yang didominasi oleh komuniti Cina. Desa utama di sisi selatan pulau masih dikenal sebagai Pulau Ketam, sementara desa di sisi timur lautnya dikenal sebagai Sungai Lima. Dinamakan demikian berdasarkan muara sungai kelima dari desa utama.
Okey geng, kita dah sampai dah ni. Sebenarnya kita ada dekat Pulau Ketam. Okey, so kita akan explore pulau ni. Ni pun ada depan ni ada bentuk huruf sebenarnya PULAU. So nanti kita ke sebelah sana kita tengok pula dia tulis Ketam pula. Okey geng, kita akan masuk dalam dulu. Okey geng, ni daripada jeti tadi. Ni klinik kesihatan Pulau Ketam Lepas tu depan ni ada dia punya pintu gerbang selamat menyambut Jubli Perak Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 1960-1985. Okey, so kita jalan depan ni. Okey geng, ni balai polis Pulau Ketam. Jalan sini memang kecil tengok, motor lalu. So sini balai polis. Nanti depan sana ada, kita tengoklah apa ada kat depan sana. Okey geng, sekarang ni kita ada dekat hadapan tokong ular. Dia sebab special dia. Tokong ni dulu kisah dia macam ni tau. Okey. Ada Sami Master Buddha tu, dia ni boleh ubat orang. Okey, tokong ni pula dibina tahun 1805. Lama gila weh. Lagi satu, tokong ni dipercayai bukan setakat Master Buddha tu boleh ubatkan orang, tapi dia boleh beri perlindungan kepada ular. Kat sini pun ada satu sangkar ular kat belakang sana. Nanti kita pergi tengok. Okey geng, jom. Okey geng, kat sini pun ada mural ni. Cantik juga dia lukis. So kita nak pergi ke Jambatan Rainbow. Okey, jom.
Okey geng, inilah dia jambatan yang famous dekat Pulau Ketam ni. Ni Rainbow Bridge. Okey, so dia akan bersambung dari belakang sana ke sini sampai ke jeti depan ni. Sebab jambatan ni sebenarnya digunakan oleh nelayan lah sebenarnya untuk keluar masuk barang tu semualah. So kita akan tengok pemandangan kat sini. Okey, jom. Okey geng, kita dah jalan-jalan tadi, dah pergi beberapa tempat. So sekarang ni kita dah berhenti untuk makan tengah hari dekat restoran Cikgu ni. So kita tengok nanti apa yang saya dah order. Alright geng. Okey geng, kita dah makan kat kedai makan Cikgu tadi. Okey, so alhamdulillah memang puas hati, portion dia memang besar, portion dia memang banyak. Yang kita order tadi adalah sotong goreng tepung, lepas tu kita ada tom yum seafood, and then kita ada udang butter, buttermilk tu kan. Lepas tu nasi and then sirap 1 jug. Okey, so boleh kata yang kita makan tadi tu, total tu semua tu sebenarnya kalau nak tengok itu bukan makan tu berapa orang ke, itu boleh makan untuk 5 orang tu secara jujur dia. Sebab nak tahu tom yum dia saja kan, ada ketam, ada udang pun besar-besar apa semua kan, total semua RM88 je. So recommended sangat kalau datang kat sini, nak makan dekat untuk Muslim lah, advisable untuk Muslim. Nak makan halal boleh pergi dekat kedai makan Cikgu tu, dekat jalan 1 je, tak jauh pun daripada jeti Pulau Ketam ni. You boleh jalan depan sikit je sebelum you sampai dekat area balai polis apa semualah. So boleh jumpa kedai makan ni, dia tingkat atas. Okey, so lagi satu, masakan dia memang puas hati, memang sedap, alhamdulillah, memang mengenyangkan. Tadi makan pun memang siap bungkus bawa balik lagi. Okey geng, tengok kita lepas ni kita boleh pergi mana pula. Okey geng, kita dah seharian dah jalan dekat Pulau Ketam ni. Okey, so kita ada beli jajan sikit lah daripada sini kan. Alah biasalah, sate ikan apa semua kan. Okey, ada beberapa tempat yang kita tak boleh nak pergi sebabkan tadi hujan lebat sebenarnya. Contohnya macam ada tempat tempat yang sangkai ikan tu tak boleh pergi. Lepas tu tempat udang kering dia tutup sebenarnya. So maybe trip yang akan datang kita akan cuba tengoklah kalau kita boleh datang balik ke tempat-tempat ni. Okey geng, so ni pengalaman kita orang hari ni dekat Pulau Ketam. Ni jeti dia, kita nak balik ke jeti Port Kelang pula kejap lagi. Tengah tunggu ferry datang. Okey geng, so apa-apa pun jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, yang penting jangan lupa subscribe. Okey geng, kita jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Jalan-jalan tadi kita dah pergi beberapa tempat. So sekarang ni kita berhenti makan tengah hari jap dekat apa nama kedai ni kan, kat